tu sekali. Lagi dekat kat sini kan, ambil lah. Langgar lah sebelah apa salah. Cubalah. Cakap tak guna otak. Memang kita akan bawa kes ni. Mahkamah, ya, kita nak cek. Kita nak cek bank negara pun kita nak cek. Dia orang nak viral semua. Perkataan yang tu, order tu kita nak viral. Kita tengok tu. Kalau tak tu, kau masuk kawasan kita, buat kau ajar, lompat, nak rampas, biarkan kau. Bagi kapet merah kat kau tu. Bagilah kapet merah kat kau. Kau nak apa? Kau nak tinggal ke? Tak macam ni banyak mengada-ngada. Cakap cara baik, buat cara baik tak boleh. Baik apa? Oh, sekarang kau baik lah. Tapi apa kau nak buat? Semalam bila kereta tu keluar, kau suruh dia jalan. Betul tak? Betul tak? Kalau kau langgar orang macam mana? Kalau kau langgar orang, sebab tu aku cabut kunci, kau tahu tak? Panggil kawan kau datang. Kalau tidak cepat dah, kau tidak. Kau tunggulah KPDN datang petang esok ke. Apa? Apa lagi nombor tu? Apa? Saya dah call. Tunggu dia habis meeting kan dia call saya balik. Kalau tak tu, kau suruh lah dia. Kalau kau besar sangat, suruh lah. Dia bodoh tu. Kenapa saya kata kita tunggu yang kau ni nak belik-belik cakap ni kenapa? Apa perangai macam ni? Nak langgar lah, nak ambil kereta. Kau punya bodoh pun tak tahu dah. Okey, sini sekat. Ya, Toki. Kecoh. Okey. Apa yang berlaku sebenarnya? Apa yang telah berlaku hari Sabtu lepas, masa yang kita tahu kalau ikut KPDN punya undang-undang tak boleh tarik lah pasal cuti. Okey. Tapi ada ni buruk mana orang tak tahu datang melompat, dia melompat. Okey. Pergi buka pintu sendiri pun. Dalam kawasan pagar. Dalam kawasan pagar. Okey. Terus ambil pergi ke atas, tarik satu kereta yang satu. Aku pun tak tahu siapa punya. Tapi aku dengar kereta ni dah bayar tinggal 15,000 je. Okey. Tapi dia tunjuk arahan mahkamah, dia kata dia boleh masuk, boleh pecah pintu, boleh pecah kunci, pecah rantai, buat apa saja. So arahan daripada mahkamah kata dia lah, kita tak tahu, mungkin betul. Tapi kita sekarang ni tengah cek dengan bank negara, kita cek dengan KPDN, kita cek dengan polis supaya polis cek betul ke benda ni. Pasal kalau tidak, datang 12 malam pun boleh ada surat mahkamah. Dan kita nak tahu surat mahkamah ni. Pasal dia cerita dia ditunjuk surat mahkamah lah kononnya. Tapi masalahnya surat mahkamah ni kita nak cek hari Sabtu macam mana, betul ke tak betul. Jadi dia kenalah, dia orang minta masa, bagilah hari Isnin datang lah buat. Oh tak mau. Jadi dia tak guna kasar. Lepas tu dah tarik kereta sampai kat bawah sana. Nak bergaduh dengan kita lah. Pasal kita tak benarkan. You check lah dulu apa ada masalah. Kita bukan nak ambil kereta you apa benda. Jadi kita nak tahu betul tak betul, surat tu betul atau tak betul. Pasal sekarang ni scammer luar biasa mengata-kata. Anak aku kena scam 74,000. Surat ada surat semua. Ni cuba tengok ni. Maknanya surat ni membenarkan masuk premis tersebut apa paksaan dengan memotong pelik ni. Satu Malaysia kena bangkit ni. Satu Malaysia kena bangkit. Biar orang tahu apa benda pelaksanaan undang-undang yang boleh pecah pintu pulang pukul 2 malam. Tak kisah siang malam, boleh anytime boleh masuk tuan. Boleh masuk anytime kan? Tengok. Setiap hari. Mana tak ada kecuali. Jadi arahan mana ada? Mana KPDN atas tu beli. Tak saya kat mana atas ni? Dia tak boleh buka ke KK ni. Bila MKK ni kita dah hafal ni tak ada. Dah terbuka. Saya dah buka. Start dulu 9 pagi 9 malam setiap hari. Sejak bila? 2011. Oh tak ada. Memang tak ada. Jadi kita pun dah ke bank negara. Kita tunggu bank negara punya respon masa tengah meeting. Kita polis pun KPDN pun saya dah cakap dengan Datuk Azman sendiri dan cakap juga dengan pengarah wilayah
untuk settle benda ni lah yang nak berebut. Jadi kita jadi pelik lah. Jadi saya pun dapat maklum kiranya kereta ni tinggal 15,000. Kereta tu nilai ingat 780,000. Jadi kita tak tahu. Jadi kita ni minta masa supaya kita boleh cek. Pasal anak saya tu dia dapat sijil pembayaran yang bank yang originalnya rupanya tipu. Jadi kita tak nak penipuan. Penipuan seperti ini boleh jadi. Jadi kita nak bank public bank pun datang. Biar kita nak soal public bank. Apa cerita ni? Jadi siapa-siapa yang ada masalah dengan public bank boleh datang. Pasal kita nak ramai-ramai. Pasal benda ni kita nak rakyat. Ini adalah kuasa rakyat. Kita tak nak dengar orang nak tarik kereta, nak suka-suka hati. Tak nak dengar benda macam ni. Tak boleh. Banyak sangat kejadian yang tak masuk akal. Kita tak ada masalah. Cakap baik-baik. Tak boleh ke? Dia boleh lompat ni. Lompat bawa truk terus sekarang. Sekarang ni Datuk tunggu apa? Tu kereta tu kat situ tu. Tak ada, aku tunggu KPDN. Aku tunggu bank negara. Pasal bank negara kata ni polisi. Apa ni negara mana orang polisi ni boleh buat suka hati ni? Tiba-tiba wujud Jadi kata ada lawyer pula kata kadang-kadang dia orang minta. Bank minta. Kalau bank minta, bank tu tak boleh disokong dia lepas ni. Bank yang minta dan dia orang pergi ke mahkamah minta dan cop lah untuk dapatkan arahan. Tapi arahan tak keluar lagi, baru minta. Dan surat perintah mahkamah lah yang mengatakan saya boleh masuk ke premis ni. Okey, bukan court order 75%. Tapi ini court order section 42 yang boleh masuk ke mana-mana premis yang tisipan kereta ni. Okey, mana-mana pihak memecahkan pagar dan potong mangga. Jadi tulis tak perlu tanda tangan. Mana-mana ejen, mana-mana pihak yang mengingkari perintah tersebut boleh dikatakan ingkar perintah mahkamah. Ini ramai yang tidak tahu ni. Serius. Ramai yang tak tahu. Memang siapa tahu memasuki premis-premis tersebut dengan memberi itulah kita nak public bank jawab. Boleh masuk dalam kawasan berpagar sekalipun. Sebelum ni kita tahu Toki yang berpagar tak boleh masuk. Dan sebenarnya kita tak tahu, saya nak finalize proses ni. Dia orang minta, ialah bukan dia orang yang minta ni public bank. Public bank minta mahkamah keluarkan order. Tapi kita nak tahu macam mana boleh minta order yang macam ni. Mana order ni masuk akal lah. Jadi tu kita tunggu public bank review. Tunggu saya nak wakil public bank datang. Pasal kereta dan tempat kita, kalau dia tak setuju, dia boleh ambil lah, panggil askar di mana sana. Betul, boleh ambil gambar kereta tu kat sini. Boleh kita boleh. Mari kita tunjuk. Apa nombor? Nak pergi atas sana. Baik, ini kereta yang menjadi isu. Kalau dah lebih bayar 70% tak boleh tarik. Pasal dengar cerita ni dah bayar 70% lebih. Jadi kita nak tengok lah pasal pelaksanaan undang-undang ni kena fair lah. Yang kau nak pergi rebut nak apa benda nak buat suka hati. Memasuki premis-premis tersebut dengan membuka pintu dan atau pagar atau memotong mangga pada pintu atau pagar bagi menjalankan penarikan semula kenderaan tersebut. Ini undang-undang keluar daripada mahkamah negara mana ni? Sebab kita negara Malaysia ada undang-undang. Mana boleh tarik kereta dalam premis kediaman orang atau pintu berpagar ke apa ke ataupun kondominium gated compound. Mana boleh? Kenderaan hanya boleh ditarik kalau berada di jalan awam atau di shopping kompleks ke atau tepi padang ke apa ke, barulah boleh tarik kenderaan tu. Kalau kenderaan tu dalam premis kediaman atau kondo ke apa gated compound, kau tak boleh masuk. Nak tarik, tunggulah kereta tu keluar sendiri. Ini first time. Buka. Orang ada surat mahkamah lah. Keluar. Dia menghilang mahkamah. Tak tahu Tadi tu pulang mari bang. Boleh. Okey bang, boleh situasi sekarang yang kami tu tak berapa tahu. Boleh bang terangkan sikit tak kaedah penarikan kereta ni, termasuk yang berlaku pada hari ni lah. Sini bang, ada kereta lalu.
Tak, sebenarnya kan, kereta ni tak bayar 14 bulan. 14 Bulan. 14 bulan. Okey. Public bank. Public bank, okey. Nama company. Baik. Nama company. Nama company. Okey. Kereta ni ada perintah mahkamah. Ada perintah mahkamah. Perintah mahkamah tu section 42. Section 42. Bukan 16 ah. Okey. 16 beza 42. Boleh tengok 16 ni untuk low balance saja. Okey. Tapi kereta ni 42, makna 42 ni keras. Okey. Boleh potong pagar, boleh potong mangga, boleh panggil anggota semua sekali, keras. Okey. Duduk mana-mana pun boleh ambil. Even dalam duduk mahkamah pun boleh ambil. Boleh ambil. Jadi kereta ni company dah tak peduli dah. Okey, baik. Okey. Company dah tak peduli dah. Okey. Maknanya sekarang ni kerja kita masuk sebab ada perintah mahkamah. Kalau tak ada perintah mahkamah tak boleh. Itu je. Jadi kalau ada orang petikaikan kenapa you masuk sini sebab ada perintah mahkamah. Kan? Sebab ada perintah mahkamah, itu saja. Kalau tak ada perintah mahkamah tu lain cerita. So banyak orang ni salah faham sebenarnya. Ya. Maksud saya. Salah faham, betul salah faham. Okey, baik. Baik kita pun hari Sabtu Ahad boleh 9 pagi 9 malam. Oh, Orang jangan tu hari okey. Sabtu tak boleh, Ahad tu salah tu. Sebab yang banyak tahu- maklumat yang salah. Ramai yang tahu di kawasan luar pagar tak boleh. Kalau you ada inquiry ke apa-apa, persoalan boleh tanya KPD. Okey. Boleh tanya. Dia 9 pagi 9 malam. Kan? Jadi banyak orang tak boleh, hari Sabtu mana boleh tarik, hari Ahad mana boleh tarik. Boleh je. Tak ada masalah. Okey. Itu saja. Terima kasih banyak. Nama siapa bang? Zul bang, Zul. Cik Zul. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okey, sebenarnya kita ada court order. Okey. Baik, boleh. Okey, court order ni kita boleh tengok lah. Baik. Boleh bacakan sebentar lalu. Tapi nak baca semua tu panjang. Okey, atas permohonan okey dinamakan di atas dan setelah membaca saman bermula tarikh 15 Ogos pada 2004 Okey. dan sokongan Li Kukah Fok yang dirayakan pada 15 Ogos yang difairkan di sini dan telah mendengar dan selalu mewawancara bagi pihak permohonan. Maka adalah pada hari ini diperintahkan suatu perintah agar mohon diberikan kebenaran untuk mengisukan notis cadangan ambil balik hak pemilik mengikut jadual keempat Akta Sewa Beli 1967. Okey. Permohonan dan wakil pekerja-pekerja atau ejen-ejen termasuk kami lah. Baik. Okey. Ejen ni permohonan diberikan kenderaan sebuah unit Nissan Navara dengan bernombor berdaftar dengan WB6769K. Nombor ejen dia YD 2554833 nombor chassis PNWV 4 17263. Lepas ini dirujuk sebagai kenderaan tersebut dan dari permidi. Okey. Maknanya pendek ceritanya ada arahan. Ada perintah mahkamah. Okey. Tak ada masalah. Terima kasih. Okey, ambil ni dan ada ni lah kita ada buat report polis lah. Okey, nama siapa bang? Saya Hafiz. Encik Hafiz. Hafiz. Encik Pang. Okey, Encik Pang. Okey, sebenarnya sebenarnya dia tak ada masalah. Jadi isu ni tak ada masalah. Jadi kita boleh ambil dalam segi bangunan apa-apa pun kita tak ada masalah. Sebab ada court order. Section 16. Section 42. Ya, 42. Ya, betul. 42 apa bang? Tadi dah boleh ambil dalam berpagar. Dalam bangunan kita boleh pecah dan kita boleh ambil kenderaan tersebut. Dia baca di perintah mahkamah. Dia mesti mau baca. Okey. Dia kena baca. Dia patutnya orang ini surat mahkamah bausu. Bang. Bolehkah surat mahkamah bausu kita? Ya. Kenderaan digunci, dimangga oleh pihak keselamatan di sini dan tampaknya dipecahkan oleh penarik-penarik kereta untuk membolehkan mereka menarik kereta ini ke lokasi yang tidak diketahui selepas ini. Nak buka mangga tu, nak kami potong mangga tu. Itu je. Benar ke? Okey, kalau macam tu kami ada hak untuk potong. Tak apa, kalau macam tu kami potong, yang boleh muadil, gambar muadil balik, apa-apa kalau dia kami tunjuk balik atau kita yang itu saja. Itu je. Tak apa. Sebab tu saya kata kita Ada mahu masalah report akan
Kita dah minta kerjasama, semua kita akan saman sama you. Report semua dah ada, kerjasama semua dah ada, tapi tak nak bekerjasama juga sebab dalam situ ada cakap kita tak bekerjasama, kita boleh ambil tindakan untuk apa-apa tu. Ataupun kita pada pihak polis. Ya betul, betul apa? Jadi terima kasih. Saya dah jelaskan. Tak apa minta maaf kalau ada salah silap ni. okey, sekarang kita ni, Pak. Okey, apa nak? Situasi terkini di Villa Putri, saya melihat ada suasana tegang di pintu pengawal di mana pihak penarik kereta yang menunjukkan dokumen mereka perintah mahkamah katanya. Namun begitu pihak pengurusan ataupun pihak pengawal masih tidak membenarkan kenderaan ini dibawa keluar. Sebenarnya bila perkara ini kita nampak dia ceroboh, dia lompat, dia sendiri buka pagar. Guard ada. Jadi apakah itu dipanggil pencerobohan yang dibenarkan? Pasal dia kata dia ada mahkamah punya order, dia boleh buat apa saja. 9 tu 9 malam buat apa saja, potong besi ke, potong pintu ke, pintu kunci. Itu kata dia boleh buat apa saja. Jadi Tok Ki pun sebenarnya tengok macam pelik je ni. Tok Ki hantar kawan kat Bank Negara. Dia pelik ni pasal yang minta ini adalah pihak bank, pihak public bank minta. Ya, dia orang minta untuk dapat arahan tarik. Jadi Tok Ki dia beritahu dia orang memang minta apa-apa, dan bila pergi ke mahkamah, cop lah kat mahkamah. Macam orang suruh siapa-siapa, dia cop tu tidak makna, kata yang saya dimaklumkan lah, tidak makna cop tu sudah diluluskan. Macam aku nak suruh kau kata 40 juta, ya, bila aku nak suruh ke 40 juta, benda itu belum lulus lagi, mungkin nak kena minta. Tapi yang ini dia kata telah lulus. Jadi kita nak check lah. Semalam yang kita tahan tu pasal hari Sabtu, Ahad. Dia kata dia orang tak kisah Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, istana pun dia boleh buat apa saja. Jadi dahsyat juga ni. Jadi kalau betul kita nak minta kerjaan, tengok balik lah. Ataupun dia nak pergi ambil dalam istana ke, nak buat apa benda, betul ke surat tu betul. Pasal macam ni kebelakangan ini kes-kes penipuan betul, dokumennya tak betul ada. Anak saya baru kena 74,000 statement keluar semua sekali. Warna lagi sebab yang dia ni photostat ni, warna semua sekali, katakan dah bayar. Jadi bila dah bayar, tanya pula ni bank juga ni, bank CIMB dah tanya, dekat bank pula tulis balance available. Jadi kalau balance available tu okey lah kan. Tapi bila dah bagi barang, duit hilang, duit tak ada dalam bank pasal dia tidak tulis float. Ini macam-macam benda, macam-macam terjadi. Jadi bukan cancel, dia float tu ditulis available balance. Mana boleh available balance dengan float, dia berbeza. Jadi benda-benda macam ni yang kita hendak tengok, nak cek dengan lawyer. Tapi hari ni malangnya macam-macam terjadi. Saya pun tersangkut dekat gigi, tempat klinik gigi, tak boleh nak keluar apa benda tadi. Tapi benda ni tidak habis. Kita akan buat apa yang perlu. Maknanya kita akan pergi, saya pun dah cakap dengan ketua pengarah penguatkuasa. Kita pun dah tanya kat Bank Negara. Bank Negara pun cakap pelik. Macam pelik je ni. Macam mana sebuah bank yang dikuasai oleh syarat-syarat ni, dikuasai oleh Bank Negara, boleh dikatakan menerbitkan satu arahan yang boleh buat apa saja, kata dia. Kata orang tadi sekarang masuk, dia boleh buat apa saja. Hebat macam tu. Kalau ya tak apalah, tapi kita nak ditukar kalau itu punya hebat. Jadi ini kita nak semua faham supaya kita tak nak ada benda-benda yang pelik-pelik. Dan saya dapat tahu orang ni dia punya balance sebenarnya 12,000 je. Pasal apa dengan huru-hara, dengan nak serang dengan apa benda ni, macam mana?
Tapi tak apa, kita akan bawa keluar isu ni untuk rakyat bincang. Ini perkara rakyat. Rakyat telah ditipu berpuluh-puluh kali sama ada penafsiran undang-undang atau benda. Yang tak ada, apa benda kita biarkan aja. Jadi benda ini perlu ada perubahan. Pasal kita nak tengok perubahan ini, kita tidak mahu rakyat sentiasa diperguna. Isunya kita telah diperguna begitu lama. Jadi tiba masanya kita tak mahu lagi dah. Takkan nak terus berguna. You nak macam tu, undang-undang macam tu. You nak boleh pecah pintu, pecah masuk, lompat suka hati je. Oh, kalau gitu saya dapat undang-undang, saya bunuh orang lah. Saya dah dilulus semua sekali. Ialah disebut malam, siang, pagi, petang. Hebat ni. Saya nak perkara ini dibincang. Tak boleh macam ni. Macam mana benda macam ni dah jadi? Oh, banyak sangat penginaian, salah guna ni pada saya salah. Dan kita nak perkara ini kita bawa kepada public forum. Ini memerlukan public forum dan mengkaji perkara ini supaya kita tidak lagi dalam gelap. Dia bagi saya fotostat kopi. Biarlah kita tengok dia betul ke tidak, kita nak check betul. Oh, tak boleh. Ini apa ni mahkamah. Masalahnya betul ke mahkamah? Kita tak tahu. Macam yang saya tengok di statement dah tunjuk bank masuk. Rupanya tak ada. Pasal orang dah kena macam-macam. Jadi high time kita menyeru semua, kita nak menyeru minta PM tengoklah sama. Ini berkepentingan rakyat. Okey? Pesanan tu okey. Dan dia juga saya nak tengok benda ni biar jadi betul. Pasal akhirnya dia orang pun bawa kepada polis. Mana polis escort. Semalam hari tu tak bawa, hari ni bawa polis. Jadi dia kata boleh buat apa saja pasal polis ada. Bukan kita tak percaya kalau mahkamah, saya akurlah. Tapi maknanya kita kena, rakyat kena bawa perubahan itulah. Kalau tidak sampai bila nak benda ni nak teruskan. Okey. Saya percaya. Ya. Hari ini akan mengejutkan jutaan warga Malaysia yang sekarang sebelum ni beranggapan kereta tak boleh ditarik. Ya, semua saya pun hari ini baru saya tahu. Maknanya saya ni antara golongan yang bengong lah. Mana ada undang-undang ni tapi senyap sebelum ni. Tak ada. Dan KPDN pun tak tahu. Tadi saya dengar lagi dia kata sejak 2011 ya. Bohong. Itu bohong. Kok ada semalam lah saya tak tahu. Mungkin 2 hari lepas ke keluar ni. Sebelum tu tak pernah ada. Pasal kita pergi briefing dekat KPDN pun mana ada. Dan saya nak tengok benda ini disalah guna, salah tafsir. Saya nak tindakan diambil kalau benda ni salah guna. Pasal tak boleh lah gitu. Kita jadi benda huru-hara. Dalam video tu diperhatikan dia sendiri yang buka pagar. Yalah. Dalam keadaan guard bertanya-tanya, dia sendiri yang buka, dia sendiri yang masuk. Gitulah. Dia suka dia je. Jadi kuat ni penarik kereta yang seorang tu kata saya nombor 17. Saya nak KPDN pun batalkan permit ni. Kalau itu perangainya loncat sana loncat sini, kau penceroboh ke kau buat apa? Tak boleh, ini mengalahkan gangster. Apa benda suara hati? Kenalah beritahu saya nak datang, saya nak buat ini. Tak ada siapa nak larang. Bukan kereta saya pun, tapi kita persoalan kita kereta ni katakan dah dibayar pun dah lebih dah 80%. Tapi tak tahulah, kita tengok, kita nak ketua pengarah dan mungkin juga kena jumpa menteri ya. Perintah mahkamah tu macam mana dia untuk lihat, kata ada perintah mahkamah tak bagi surat pula katanya daripada mahkamah macam mana tu? Iyalah kata dia. Sebab itu kita kata kita nak tengok, kita tak sempat lagi nak buat apa. Paksa. Pasal benda ni bukan ada lari, kita simpan dalam tu je. You ambil lah esok, tak nak. Dan boleh ke perkara ini berlaku? Tak boleh lah, maknanya pengguna sentiasa ditindas. Ditindas. Lama mana lagi kita nak ditindas? Enough lah. Siang, malam, pagi, petang ada yang kena bankrupt sampai 80 juta tu. Kes orang perempuan di bankrupt 80. Dia pun pakai 1 sen, dia tak pakai duit. Jadi je orang menipu. Bank apa ni, Ion Bank dulu. Macam tu lah. Jadi perkara ini tak boleh. Enough. Maknanya saya nak rakyat bersama kita bela hak kita. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton hingga tamat. Jumpa lagi di video akan datang.